Scroll TikTok nampak dealer, scroll TikTok nampak dealer. Dealer ni duk kerja promote emas je. So apa sebenarnya tugas dealer ni? Dan apa dealer kena buat? Tuan-puan, sekarang ni mungkin orang keliru. Orang mungkin ingat dealer hanyalah promote emas, promote perak. Sebenarnya tuan-puan, bab kata mentor kami Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i mengatakan bahawa tugas dealer hanya ada dua, iaitu belajar dan mengajar. Adapun kita belajar, kita sampaikan ilmu. So itu tugas kami tuan-puan. Kami akan belajar, kami akan join training untuk macam mana kita nak sampaikan ilmu kepada masyarakat. Kami baca buku, Book of the Month, buku wang emas, buku misi bebas hutang dan macam-macam lagi buku kewangan dan berkaitan dengan emas. Tuan-puan, kami pun ada guru kami, seperti mentor kami, dan Tuan Azizi Ali, pakar kewangan dan Maha Guru Emas, iaitu Tuan Syukur juga merupakan kami punya guru. Tuan-puan, itulah tugas kami yang pertama. Yang kedua adalah tugas kami adalah apa? Untuk sebarkan ilmu, untuk mengajarkan masyarakat tentang macam mana kita nak simpan emas secara betul dan apa kebaikan emas. Jadi tuan-puan, jelas lagi apa tugas kami sebagai dealer: belajar dan mengajar. Jadi tuan-puan yang mana nak dapat kami bimbingan saya macam mana kita nak mulakan simpanan emas serendah RM1, tuan-puan boleh saja hubungi saya. InsyaAllah saya akan bimbing anda sebaik-baiknya. Ingat, jangan tukar kaya buat simpan sampai kita kaya.